Bukit Malawati yang berbentuk segi empat sama seluas 30 ekar merupakan kubu pertahanan Bugis semasa ditawan oleh Belanda pada 17 Julai 1784. Kelihatan kota pertahanan Bugis pastinya terukir sejarah silam. Tatkala Bugis ditawan Belanda pada 17 Julai 1784 yang ditukar namanya kepada Altenburg, kota yang berbentuk segi empat sama seluas 30 ekar yang dikelilingi dengan pagar kayu lengkap dengan meriam. Berdasarkan sejarah, terdapat 102 meriam milik Kerajaan Selangor, tetapi sebanyak 68 buah meriam telah dirampas oleh Belanda. Meriam ini dikatakan buatan tangan orang Melayu dengan reka bentuknya bersamaan dengan meriam Tok Bedil di negeri Kelantan. Rumah api Kol Selangor yang asalnya bernama Altenburg dibina pada tahun 1907 oleh Gabiner Belanda. Berfungsi sebagai panduan kapal-kapal dari Selat Melaka. Ketinggiannya 83 meter dari dasar laut. Sinaran cahaya lampu memancar jauh 56 km dan berpusing serta berkelip-kelip 2 kali 15 saat. Rumah api persiaran pantai ini dikenali juga District Settlement Lighthouses. Perigi beracun. Air pergi ini dikatakan berisi racun, khas ramuan beberapa jenis getah, beracun dan niang rebung. Airnya diisi keparas dagu pendahaka sebagai penyiksaan tawanan yang ditangkap. Akhirnya, terdapat 15 bangunan bersejarah yang boleh dilawati Bukit Malawati. Antaranya ialah Baitul Hilal, tempat melihat anak bulan, makam diraja yang merupakan makam 3 Sultan Negeri Selangor, Tangga 100, Batu Hampa, Perigi Beracun, Masjid Raja Lemu dan banyak lagi. Masjid Lumu tetap menanti. Sejarah unit Bukit Malawati. Kenangan indah di lubuk hati. Cintai khazanah Selangor sejati. Flora dan fauna penyeri hati sebagai memori sejarah abadi. Semoga video memberi inspirasi kepada pengunjung Bukit Malawati.